Even kalau ada satu titik pun, kita tengok dia menjejaskan kualiti, kita akan reject. Kalau ada benda asing ke, kita akan remove produk tu. Kalau packaging ada yang terkoyak, even kalau ada satu titik pun, kita tengok dia menjejaskan kualiti, kita akan reject. Kalau sekarang ni, sebab kita tahu ada yang tengah tengok ni sekarang kan, bila tengok produk pun, bila beli secara online, ada orang tengok produk-produk yang tak tulen. Jadi nak tunjuk yang kita punya produk Olive House daripada Afiat ni, nak tunjuk ketulinan dia, apa yang korang tengok dari segi packaging dia, luaran dia tu? Luaran dia tu, kalau nak tengok ketulinan dia, of course kita boleh tengok daripada kualiti packaging itu sendiri, dan juga dia punya certification yang ada. Right? So setiap certification ni menunjukkan dedication kita untuk mengekalkan kualiti produk. So kalau tengok dekat sini ada semua certification dalam packaging yang asal macam ni. InsyaAllah ini adalah produk yang original daripada Olive House. Ya, betul. Right? So kalau korang beli produk-produk Olive House, korang tak perlu risau, yakin yang semua langkah-langkah untuk menjaminkan kualiti dan mutu produk sampai ke rumah korang memang terbaik. TikTok. TikTok.